Baginya, pendidikan adalah jalan keluar daripada kesusahan. Hari itu adalah hari yang menentukan masa depan. Ramai yang datang hanya untuk melihat apakah mimpinya akan runtuh. Kadang-kadang keajaiban berlaku kepada mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Sah, apa yang awak boleh buat? Kadang-kadang mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Orang yang dahulu mentertawakannya, kini hanya mampu terdiam. Bagi seorang ayah, Alhamdulillah. ini berjaya. Semua ini bukan sekadar kejayaan, tetapi jawapan kepada doa yang tidak pernah putus. Apabila usaha bertemu dengan kesabaran, keajaiban pasti akan datang.